So hari kelima kita menghantar sumbangan kepada PPS yang berdekatan dengan kita. Hari ini Nusantara Pizza kolaborasi dengan Village dan juga CK Media. Kita orang akan menghantar ke PPS SRA Bukit Kuching yang mana dekat sana ada dalam 210 orang. Jadi insya-Allah diberikan rezeki yang lebih, kita orang akan hantar kepada PPS yang lain. Kita ada 40 kotak pizza untuk bagi dekat sekolah rendah agama kalau tak silap. InsyaAllah cukup untuk semua orang sebab kat sini tak ramai sangat. Kita akan usaha untuk bagi secukupnya. Kita dah pun bagi dekat diorang nampak tu, tengah ramai berebut tu. Sekarang ni kita orang tengah tengok ada berapa kemah pula dekat dalam kelas. InsyaAllah kalau ada rezeki lagi kita akan tambah untuk snack pula, macam biskut, keropok, air mineral. Ada rezeki nanti insyaAllah kita hantar lagi. Kalau nak salurkan bantuan boleh terus datang ke Sekolah Rendah Agama Bukit Kuching. Okay, hantar je terus kat ni, insyaAllah ramai tunggu. Alright. Alhamdulillah guys, kegembiraan berkongsi bersama Nusantara. Alhamdulillah saya nampak mereka muka, Alhamdulillah memang sangat-sangat gembira. Sebab apa? Sebab hari tu ada juga yang request untuk kita datang hantar bantuan makanan di sini. Kenapa tak hantar kat sini? Maaf sebab kita orang pun baru dapat info dan Alhamdulillah hari ni kita berjaya hantar ke PPS SRA Bukit Kuching. Yang mana ada berdekatan dengan kita, korang pun boleh komen insya-Allah kalau diberikan kebenaran dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan hantar ke tempat korang pula. Assalamualaikum and bye bye.